Soalan 10. Okey murid-murid. Okey, so kita tengok sekarang rajah 5 ni pada ruang jawapan menunjukkan graf bagi suatu taburan normal piawai di mana x n kita ni mean dengan square. Alright, mean square pula, mean dengan variance. Okey, nyatakan. Okey, kita tengok ni z-score. Okey, bila graf z-score, mean dia tengah-tengah. Okey, mean dia tengah-tengah. So, confirm mean kita adalah kosong. Okey, kosong. So, untuk pengetahuan kamu, untuk graf normal, okey, untuk taburan normal, sentiasa 0, 1. 0 ni adalah mean. Okey, variance kita 1. Jadi, kita dapatlah tulis our mean is 0, variance is 1. Okey, next. Okey, next Okey, untuk soalan 2, okey, diberi A less than mean less than B. Okey. Okey, ni kita punya mean. Maksudnya A kita mesti left hand side, B mesti right hand side from the mean. Okey, lorekkan pada rajah 5 rantai-rantai yang mewakili di mana? Okey, X. Okey, so sekarang antara X dengan mean ni mean tengah. Maksudnya A tadi kita tahu sebelah kiri dia. So kat sini garisan. So between maksudnya kat sini. Okey, lagi satu B kita tahu tadi sebelah kanan. Okey, kita nak lorek more than. Jadi sebelah kanan kita lorek. Inilah dia. Okey, apa pula kalau tentukan probability P negatif infinity dengan positif infinity. Maksudnya kita lorek semua ke kiri ni, kita lorek semua ke kanan ni kan. So apa? Okey, kalau infinity macam mana pun lorekan kita kalau penuh mesti 1 saja, tak boleh lebih daripada 1 kita punya value of probability. Thus. Okey, rajah 6 menunjukkan graf bagi suatu taburan binomial. Okey, zaz. Okey, nyatakan nilai n. Okey, macam mana nak cari nilai n ni? Alright, so kita tahu kan daripada graf, this is R. Okey, kita tahu the number of R is 3, sampai 3 sahaja. Okey, our R pula, our n sampai 3 sahaja. Jadi sini 3. Okey, P. Tapi kita tak tahu apa P kita kan. Alright, so macam mana kita nak buat? Alright, so kita keluarkanlah n adalah 3. So selalunya nak cari nilai n pula. Nilai R sebenarnya, cikgu salah tulis nilai R kita 3 kan. Okey, so sekarang ni nak cari, cikgu pilihkan okey. Alright, n tadi 3, dah dapat nilai n. Sekarang kita nak cuba buat soalan nombor 2 pula, nilai P. Okey, nak cari nilai P ni selalunya cikgu cari yang dia punya apa nama ni? Kosong, dia punya R kosong ataupun R yang paling maksimum, paling semuanya 3. Okey, so sekarang disebabkan kat sini kita tak ada probability, dia ada K. That means kita kena ambil dua-dua ni. Sebab dia punya probability sama kan. So probability X sama dengan kosong sama dengan K, sama juga dengan probability X sama dengan 3. Sama. Alright, so cikgu replace lah dalam formula. Okey, 3C kosong, P kosong, 3 tolak kosong, tunjuk ya semua proses dan bila 3. Alright, kita tak tahu Q kan. Jadi bila tak tahu Q tu kita gunalah 1 minus P. 1 minus P kan Q. Alright, so kat sini okey, kamu pun tunjuk kan. Oh, 3C kosong is 1. P power of 0 is 1. Okey, kat sini kekal. 3C3 is 1. P power of 3 tetap P power of 3. Dekat sini 3 minus 3, 0. That mean apa-apa yang power of 0, 1. Okey, so dapat macam ni lah. Okey, so sekarang kita boleh compare lah. Macam mana kita nak compare? Okey, cikgu hilangkan 3 ni. Cikgu punca kuasa 3. Tinggal P. Alright. Dapatlah P sama dengan 1/2.